3. Memang benar kata pepatah, tak lari gunung dikejar. Sebab kita dah berada di atas gunung dah. Di Bukit Cerangin ataupun Cerangin Hill ni memang ada satu campsite dipanggil sebagai Cerangin Sky Camp yang ada combination dengan Cerangin Hill Convention and Spa Resort. Jadi berada dekat sini memang satu yang kenangan yang sangat-sangat bermakna. Rasa sangat-sangat sekejap je. Sebab apa tahu? Sebab pakcik rasa petang-petang macam ni cukup mendamaikan, mengimbau nostalgia lalu. Pakcik kecil-kecil dulu kan, berkemping, bermain pondok-pondok. Jadi macam ni lah. Dan pakcik pula hari ni kebetulan sebersebi hijau, termasuklah pakcik punya kehijauan tent tent baru pakcik LNT ni. Yang mana dia adalah semi auto. Ini dia. Tent ni LNT memang terbaik setakat ni. Pakcik tak nak cerita lagi tentang tent ni sebab banyak dah korang, mesti dah korang muak. Jadi pakcik nak terjun sekarang dekat dalam, dalam kebun ni. Dalam sini kan ada macam-macam. Ada kebun manggis, ada pokok manggis. Ada apa tu? Astaghfirullahalazim. Tak nak, pakcik tak nak tunjuk. Jadi kita pergi tengok keadaan ni. Memang pakcik lah kat sini yang sesatunya yang berkemping kat sini. Pakcik tak kisah asalkan keadaan dia selamat. Tempat membasuh pun dekat kat sini, tandas pun dekat kat sana. Apa lagi nak cerita Itulah pakcik nak bagi tahu kepada korang semua. Sekarang masanya adalah korang tanya pakcik. Boleh tak? Korang tanya je apa saja. Pertanyaan yang baik, yang bagus, pakcik akan bagi RM50 voucher. Sampai hari ni je tau. Okey, pakcik akan pilih 50 orang. Wah, 50 orang. Jadi kita nak pergi tidur. Bye.